أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okay. Baik, sedia semua. Tarik nafas panjang-panjang macam biasa. Sedia. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم. Berhenti kat situ dulu. Kita ambil balik. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Tarik nafas baru panjang-panjang. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. Berhenti situ. Okay, tarik nafas baru. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Okey. Ayat 25. Cuba semua komen. Hukum campur je dulu semua Campur dulu. Semua hukum ada berapa? Alif lam qamariyah, alif lam syamsiah dan juga izhar halqi. Ada berapa hukum? Okey, sama-sama komen kat bawah. Ada berapa? Ada yang jawab 4. Ada yang jawab 6. Ada yang jawab 5. Banyak jawapan ni. Kat mana terlepas ni? Cuba tengok balik. Betul-betul. Ada 3 jawapan. Ada yang jawab 4. Ada jawab 5. Ada jawab 6. Jadi mana satu yang betul ni? Okay, mana satu yang betul? Jom kita tengok sama-sama nanti masing-masing tahulah mana salah, mana betul. Okey. Baik, yang pertama sekali perkataan allazina. Ni alif lam syamsiyah, ALS. Ni yang pertama. Yang kedua as-salihati. Ni hukum yang kedua. As-salihati, alif lam syamsiyah, ALS lagi. Yang ketiga perkataan al-anharu. Itu yang ketiga. Perkataan al-anharu hukumnya alif lam qamariyah,
singkatan ALQ. Okay, yang keempat, hukum ni. Hukum nun mati ada tanda mati. Okay, nun mati bertemu ha simple, ha ketawa. Okay, so ini kat sini hukum apa? Jelas. Izhar halqi, singkatan IZH dekat sini. Okay. Baik, ni yang keempat tadi kan? Keempat. Okay, lepas tu ni ada lagi nun mati bertemu ha. Sama je macam ni, nun mati bertemu ha. IZH lagi. Okay, ni yang kelima Ini hukum yang kelima. Okay, yang terakhir, yang keenam. Ni hukum dia allazi, sama macam yang pertama tadi. Allazi. Okay, hukum alif lam syamsiyah, singkatan ALS. So, semua sekali keseluruhan ada 6 hukum. Okay, 6 hukum dalam ayat yang ke-25 ni. Berapa ALS? 1, 2, 3. 3 ALS, 1 ALQ, 2 IZH. Okey, Puan Jamilah Jaafar, silap saya ingat ALQ dan ALS saja. Oh. Okey, tak apa. Ada izhar halqi sekali. Okey, baik semua. Jelas Semua dapat dah? 6 Okey, dapat. Okey, jom kita sambung ayat yang ke-26. Okey, tarik nafas. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kalau panjang sangat, berhenti sini dulu semua. Masalah, kita ambil balik. An yadriba masalam. Okey, macam tu. Okey, tarik nafas baru. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Okay, siapa nafas yang tak sampai, berhenti sini. فَيَعْلَمُونَ, macam tu. Kemudian ambil balik. فَيَعْلَمُونَ. Tarik nafas. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. Berhenti situ dulu. Ambil nafas baru. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Tarik nafas baru. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Okey, baik. Ayat yang ke-26. Okey, ada berapa hukum? Cuba semua kira dulu. Semua sekali, alif lam qamariyah, alif lam syamsiah dan izhar halqi, ada berapa hukum kat sini? Okey, kita tengok sama-sama. Saya pun tengah kira sekali. Ada berapa? Semua dah dapat ke? Ada 5,
yang kata 6. Okey, ni kat sini pun ada dua jawapan Ada yang kata 5, ada yang kata 6. Okey. Enam Setakat ni ramai kata 6. Okey. Kita tengok sama-sama yang sebenarnya ada berapa. Okey, pertama sekali perkataan okey, yang pertama sekali lafzul jalalah. Ini yang pertama. Okey, alif lam syamsiyah ALS. Okey, itu yang pertama. Kemudian allazina, ini yang kedua. Okey, allazina, perkataan allazina yang kedua, alif lam syamsiyah ALS. Okey, lepas tu yang ketiga perkataan perkataan al-haqqu. Okey, al-haqqu, alif lam qamariyah, singkatan ALQ. Okey, ni yang keberapa tadi? 3 Okey, yang keempat allazina, sama macam atas, sama macam yang ketiga. Okey, ni yang keempat allazina ALS, keempat. Okey, yang kelima lafzul jalalah lagi, yang kedua. Perkataan lafzul jalalah lagi, ini yang kelima ALS. Okey, lagi yang terakhir sekali perkataan al-fasiqina, alif lam qamariyah ALQ. So dalam ayat yang ke-26 ni semua okey, alif lam. So siapa yang komen 6 tadi betul. Okey, siapa yang komen 5 tertinggal satu. Okey, tengok baliklah, tanda balik kat mana yang tertinggal tu. So 4 ALS, 2 ALQ semua 4 sekejap tengok. Betul, 4 ALS, 2 ALQ. Okey. 1 2 3 4. Itu ALS, al-haqqu dan al-fasiqina ALQ. Boleh dapat semua Okey, kita sambung. So izhar halki tak ada dalam ayat 26. Baik, kita sambung ayat 27. Tarik nafas. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'un. Berhenti kat sini dulu. Okey, kita ambil balik wa yaqta'un. Tarik nafas dulu panjang-panjang. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Baik, jom kita kira sama-sama ayat yang ke-27 ni ada berapa hukum total semua sekali Siapa yang dah tahu boleh komen kat bawah. Ada berapa? Ramai komen 5. Okey, 5. Ada yang komen 4. Tapi ramainya majoriti 5. Okey, nanti kalau ada terkurang terlebih, tengok tanda dekat mana yang kurang, kat mana yang lebih. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama sekali allazina lagi, alif lam syamsiyah ALS. Yang kedua lafzul jalalah
ALS juga. Okey. Lagi. Yang ketiga, lafzul jalalah ALS alif lam syamsiyah. Lagi. Yang keempat, perkataan al-ardi. Okey. Al-ardi alif lam qamariyah ALQ. Dan yang kelima, perkataan al-khasiruna alif lam qamariyah juga ALQ. So semua sekali betul, ada 5. Okey, 3 ALS, 2 ALQ. Okey, alhamdulillah. Boleh semua dapat mana yang jawab 6, mana yang jawab 5? Tengok padam mana yang terkurang, mana yang terlebih tu. Okey. Baik, kita sambung ayat yang ke-28. Sedia, tarik nafas dulu panjang-panjang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tarik nafas panjang-panjang. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Okey. Untuk ayat ke-28 ni ada berapa hukum semua? Ada satu je. Betul. Kita tengok ayat yang ke-28 ni, adakah yang jawab 2, 3? Setakat ni semua komen satu je. Okey, siapa komen satu? Betul. Okey, ada satu je. Kat mana? Dekat perkataan lafzul jalalah. ALS kat situ je. ALS. Okey. Cantik. Semua komen betul yang ni sebab ada satu je. Okey, ayat yang ke-29. Sedia. Tarik nafas panjang-panjang. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa. Berhenti kat situ dulu, luarkan. Kemudian kita ambil balik summas. Okey, tarik nafas baru. Thumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Okey. Untuk ayat yang ke-29. Okey, jom kita sama-sama komen dulu ada berapa hukum kesemua sekali dalam ayat 29 ni. Okey, tengok betul-betul Ada 3 hukum. Oh, ramai komen 3. 3. Oh, majoriti komen 3. Baru masuk. Baru masuk yang 4. Oh, ada yang kata 5. Ada yang terkurang 1, ada yang terlebih 1. Cuba tengok balik. Okey, cuba semua kira balik. Tengok balik. Jom kita tengok sama-sama dulu. Okey, yang pertama perkataan allazi. Alif lam syamsiyah kat sini. Banyak dah jumpa allazi ALS tanda kat situ. Okey, yang kedua perkataan al-ardi. Al-ardi
alif lam qamariyah ALQ. Okay, ni hukum yang kedua Okay, yang ketiga perkataan as-samai. As-samai alif lam syamsiyah ALS. Okay, ni yang keempat semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi ada tak kat mana? Ujung sekali. Okey, cuba tengok. Cuba semua tengok ujung sekali. Ada apa? Tanwin. Okey, tanwin bertemu ain. Okey, kat situ tanwin. Okey, tanwin. Tak payah sebut hamzah, tak payah. Sebut tanwin. Cara nak sebut dia tanwin bertemu ain. Okey. Kat situ hukum apa? Izhar halqi IZH. Okey, so mana yang terkurang tadi yang sebut 3? Tu kurang kat mana? Tengok balik kan, terlepas kat mana? Yang terlebih 1 pula, terlebih kat mana? Mungkin kat istawa ni kot. Betul tak semua? Siapa yang komen 5 tu mungkin dia terlebih kat istawa. Dia kira sekali. Okay, so tu ayat yang ke-29 semua sekali ada 4. Okay, 3 2 ALS, 1 ALQ dan 1 IZH. Okay, dapat semua? So Alhamdulillah, setakat ni untuk muka surat yang kelima kita dapatlah jumpa contoh-contoh 3 hukum yang kita tengah ulang kaji sekarang. So saya harap semua dapat tajamkan lagi pemahaman 3 hukum yang kita dah belajar. Sebab ke depan nanti akan ada tambah hukum lagi kan, tambah hukum lagi. Makin lama makin banyak. So sementara sikit ni kita kuasai betul-betul, kita ingat betul-betul. Okay, supaya nanti ada tambah hukum lain, so kita tak ada masalah untuk nak ingat hukum-hukum yang sebelumnya tu. Okay, jadi apa pun terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi live dengan saya pagi ni, yang dah berikan gift, yang dah tap. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi sesi bacaan suratul Mulk malam nanti pukul 9.30. Okay, sama-sama kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.